Hobi ni ikut poket lah, jangan ikut orang. Nak main pakai kopi pun tak ada masalah. Kita bukan jenis ngejeknya. Kalau ada duit main yang ori. Kalau duitnya ada lebih kurang, pakai kopi pun tak apa, tak ada masalah pun. Bukannya kau lepak, diorang nak pergi tulis markah, kau pakai barang kopi ke barang ori. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Ashraf bin Abi Rahman, pemilik kereta Toyota Wish 1.8 model Aerotorre Modelista. Kereta ni tak ramai, kat Malaysia ni tak ramai lah yang pakai. Kalau jumpa tu mungkin convert. Dia beli dekat Afkat, mungkin dia beli part-part dia. Macam saya ni memang daripada Jepun, original Modelista Aerotorre Toyota Wish Sepat 1.8. Bila dah sampai Malaysia, asalnya saya dapat original dia Sporim RE 17 inci. Lowered dia pakai Spring Sport RSR Japan lah. Absorber pun absorber asal lah. Bila saya pakai tu lama-lama, saya kenal seorang kawan saya ni, nama dia Uncle Don. Uncle Don ni dia pakai Wish juga, kali hitam. Dia pakai Esas. Saya asal nampak kereta dia pakai Esas ni dekat YouTube. Dia buat YouTube. Dia masukkan video dia kat YouTube. Bila saya tengok, saya follow Facebook dia, saya messenger dia, minta nombor telefon dia. Kita orang jumpa. Bila kita orang jumpa tu, saya tanyalah macam-macam ni berapa modal buat apa semua. Kemudian dia bagi tahu barang Esas tu apa, ABFT tak silap saya. Saya suruh dia beli. Bila barang dah sampai, dia datang rumah saya, dia ambil. Dalam masa berapa bulan, sebulan ke tak silap saya, dia buatkan. Dia pasang Esas, dia buat fitment dia memang padu, tak sangkut. Dia boleh adjust ketinggian. Masa tu pakai 19 inci design lain. Saya tengok dia punya sport rim. Dia jual dia punya Wish. Dia ambil Belfire. Dia ambil Belfire, dia buat Esas, dia buat lower gak, dia pakai Esas gak. Saya tengok sport rim dia, tapi sport rim ni 2 piece ke 3 piece. Sama macam saya ni. Saya suruh dia cari sampai dapat. Sekali jumpa dekat Pak Sufarid, tapi tak ada 2 piece, 3 piece tak ada. Macam ni lah. Saya terus pergi beli. Saya pergi, tapi yang ni sport rim ni jantan betina. Bila jantan betina, saya hantar balik. Kita buat fitting balik belakang. Untuk bagi nampak dia tak terkeluar lah sport rim belakang. Cun-cun masuk macam tu. Bila dah pasang apa memang cantik lah. Saya pergi mana-mana pun orang pandang lah. Tapi kita jadi takut gak. Kadang-kadang orang pandang ni tengok kereta kita cantik, separuhnya orang pandang ni nak mencuri. Macam tu lah. Bila saya pakai tu, sampai sekarang saya pakai. Dah 5 tahun lebih saya pakai. Memang best lah. Minyak kereta ni 1.8, minyak jimat, cornering baik, bagus, memang terbaik. Tadi kita bab cerita pasal kereta yang saya pakai ni. Wish Modelista Aerotorre 1.8 ni, bumper dia macam ni. Saya gelar dia senyum lah. Grill senyum. Ini Modelista Chrome. Ni spotlight di sini. Dia tak ada lip. Modelista punya model dia takkan ada lip. Dia memang macam ni. Tak ada nak lip-lip, tak cantik. Kalau yang model lain tu mungkin ada. Saya lupa model apa. Itu ada. Macam kita orang ni, macam kita orang pula. Maaf. Macam Modelista Aerotorre ni, dia memang macam ni model dia. Lepas tu, dekat bumper ni akan ada Aerotorre. Ni sambung bukan tanpa saja, bukan pakai skru, tak ada. Memang model ni macam ni. Ini saya beli, frame ni pun memang dapat color gold, frame Toyota. Ini pun sekarang dah boleh beli dah. Dulu mahal, sekarang orang dah boleh beli dah sebab ramai dah jual.
Okey, sekarang bahagian tepi pula. Okey, bahagian tepi. Macam pembuka pintu ni saya pakai CF. Tapi bukan original, dia lekap je, dia pelekat. Lepas tu ada list. List ni pun mahal kat Jepun. Sekarang dah tak ada. Carilah mana-mana pun, baik Paso, Daihatsu Sirion, takkan jumpa dah ni. Ini memang rare ni. Kalau Sailor Runner ada jual, yang NOS harga dia memang mahal. Terang saya cakap. 44 ada list chrome ni. Lepas tu ni pun 44. Bahagian sport rim pula. Bahagian sport rim pula saya pakai 19 inci. Jenama Kranz. Tayar ni yang saya cakap, saya tayar beli kat Thailand. Tayar ni saya beli kat Thailand. Harga sebiji memang mahal, 300 lebih. Okey. Kemudian side mirror ni cermin dia hijau. Lepas tu Modelista dia ada chrome ni dekat side mirror ni. Ini jajan lah, senang cerita jajan. Tapi saya dapat kat Jepun memang ada. Okey, kita cerita bahagian belakang pula Bahagian belakang Modelista Aerotorre ni, lampu dia original memang albino. Bukan ada merah dengan oren. Dia memang albino. Tengah ada wish. Memang albino. Yang ni jajan saya tambah. Orang cakap misai. Misai. Ini saya dapat Z Aerotorre ni pun memang original daripada Japan. Bukan saya tambah. Lepas tu bumper step ni saya tambah. Bumper step. Exhaust double tip Modelista. Memang dia keluaran Modelista ni memang lampu dia albino. Kalau abang nampak pakai bumper ni, bumper dia pun lain. Kalau nampak pakai bumper ni, lampu dia merah dengan oren, itu bukan model Modelista. Itu dia beli dekat Afkat ke apa, dia pasang. Dia ada wiper tapi saya cabut. Saya tampal dadu. Macam cerita apa Piramli tu, kita tengok siapa yang kena. Okey, bahagian dalam pula. Dia punya ni. Saya dapat kat Jepun pun macam ni. Dia bukan pakai batang tu, memang dia orang cakap dia syak tapi dia tak ada lampu. Memang saya dapat kat Jepun macam ni. Bukan saya beli, saya pasang, tak ada. Bahagian dalam dia pula. Ini ibarat otak dia. Macam otak kita lah. Dia function dia kat sini. Sebab esas saya ni saya beli full system. Harga 18,000 dulu saya beli. Pasang, fitting semua 3,000. Total semua 21,000. Ini dia punya barang-barang lah. Dia punya piping dia untuk esas. Okey, sekarang kita review bahagian dalam. Okey, bahagian dalam ni Modelista punya model Wish Aerotorre 1.8 ni, lampu dia semua biru. Bukan oren, bukan hijau. Okey. Ini semua memang dia punya lah, bukan saya tambah, memang ada. Ini remote esas ABFT. Penambahan saya, lampu dia semua putih. Dia ada tempat tisu, tempat taruh kad, semua ada. Lepas tu dapat Twitter, Carrozzeria, sensor corner, center speaker dan ketupat. Ni memang saya dapat lah daripada sana. Tapi yang ini sebenarnya saya tambah, bukan saya beli, saya tambah. Saya beli kat Malaysia. Ini pun saya dapat kat Jepun, memang ada. Dia macam topi lah untuk kita punya apa? Radio lah. Saya nak cakap apa pun saya lupa dah. Radio lah. Yang ini pun kira jajan. Tempat charger, tempat ini saya sebab charger ni, tiga-tiga ni memang saya dapat kat Jepun. Color semua biru. Lampu kaki pun color biru. Ni doorstep ada lampu Wish doorstep 44, belakang tak ada lampu, dia depan kiri kanan je ada lampu. Itu saja. Okey, ini bahagian belakang pula seat dia sebenarnya kiri kanan ada dia punya untuk kita punya ni. Kiri kanan ada dua ni. Kalau tak nak pakai, naikkan lah. Kadang-kadang anak-anak kita ni kan. Lepas tu ni lampu, ada lampu kaki juga.
kiri kanan bahagian belakang. Ini saya tambah untuk base tak silap saya. Saya bab-bab ni saya tak pandai sangat, tapi kawan saya yang carikan. Yang kiri kan, yang kat situ yang kecil ni, nama dia crossover untuk Twitter saya. Twitter saya ni high-end Carrozzeria. Ini pun dah banyak bawa masuk ni. Runner-runner, pemain-pemain dah banyak bawa masuk. Satu je yang orang tak tahu. Benda ni apa function dia? Sebenarnya benda ni aircon untuk orang belakang. Tapi dia kena setting dekat panel aircon depan. Dia ada cara dia. Dia ada kiri kanan. Orang ramai cakap belakang tak ada aircon. Sejuk. Kalau tak ada aircon pun sejuk. Sebab kat tengah tu pun dia hala ke belakang. Ini pun hala belakang. Tapi kena setting kat panel. Ramai yang tak tahu. Ini pun macam tempat abuk rokok ni pun saya dapat free Toyota. Ini tempat sangkut. Ni tulisan Japan. Bukan made in Malaysia je. Kalau import Japan memang dia ada benda ni, Japan. Seat dia memang biru hitam. Seat dia Isofix. Material Isofix tak silap saya ni. Itu sajalah saya rasa. Yang macam ni saya tambah ni. Saya tambah sendiri belikan DIY. Lagi satu ni. Ni pun saya dapat dekat Jepun. Kira dia punya katalog lah, katalog. Tapi dah tak function dah. Nak kena hantar kat kedai aksesori suruh setting balik. Sebab saya tak pakai ada DVD apa semua. Kalau ada DVD mungkin benda ni function. Yang lain tak ada. Itu saja. Okey, itu saja setakat ini review untuk kereta saya. Model Toyota Wish 1.8 Modelista Aerotorre. Sebelum tu saya nak beritahu, kereta ni sebenarnya saya nak jual. Saya beli dalam 120,000. Saya nak jual dalam 75,000 boleh nego. All go, siap esas, exhaust standard, spring sport dia semua saya bagi. All go, saya tak cabut sikit satu barang. Cuma satu je saya ambil daripada kereta ni, nombor plate. Nombor plate ni saya ambil balik sebab nama saya, Barab. Saya akan gantikan dengan nombor plate lain, 3 angka juga. Okey? Siapa beli kereta ni memang untung. Tak nak pakai esas boleh cabut, pasang balik exhaust standard yang saya bagi. Exhaust tu memang original Toyota Wish ni punya. Cuma saya dapat kat Jepun tu memang dia dah pasang Spring Sport RSR. Japan punya. Kualiti memang padu. Spring Sport dia pun baik. Terang saya cakap. Okey? Setakat ini je untuk review kereta saya. Kalau ada yang berminat untuk membeli kereta saya, boleh roger saya. Boleh pergi ke TikTok saya, Warab 56 Store. Ataupun Facebook saya, Arab Rahman 56. Okey? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ni pun seller helmet. Helmet daripada Japan lah, Arai dengan Shoei. Saya ada buat masuk. Kalau siapa yang berminat nak cari helmet full face, open face, Arai dengan Shoei, boleh pergi ke TikTok saya, Warab 56 Store.